Semua orang politik itu pendusta. Proses yang pertama, dalam sistem demokrasi kita, dia benarkan kita pilih. Tapi apabila seorang telah mengambil tempat, kita taat sehingga dia melakukan perkara yang menyebabkan syarak nyatakan tak lagi boleh taat. Selagi hal itu tak berlaku, kita taat. Kalau tidak, negara tak boleh stabil. Sebab itu saya mengingatkan semua, daripada parti mana sekalipun, mana pemerintah yang naik, apabila dia stabil, dia sudah mendapat tempat dan kedudukannya, taat kepadanya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jangan taat dalam perkara yang mungkar. Tapi dalam sistem kita, boleh tak kita mengkritik? Boleh tak kita memberikan pandangan yang berbeza? Boleh. Kita bukan sistem autokrasi yang tak membenarkan hal itu. Kita akan lihat macam-macam perkara bagi menginsafkan kepada kita makna orang politik. The ground of politics is compromise. Sebab itu tuan-tuan jangan percaya segala yang dijanjikan oleh orang politik. Abu Bakar Siddiq apabila naik memerintah, kenapa Abu Bakar antara ucapan dia awal seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Athir, apa Abu Bakar kata? Aku dilantik menjadi khalifah pemimpin kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ahsantu fa'inuni, jika aku bagus tolong aku. Wa in asatu faqawwimuni, jika aku salah betulkan aku. Berikut dia kata apa? As-sidqu amanah wal kadhibu khianah. Benar adalah amanah, dusta adalah khianat. Kerana bukan semua orang politik itu pendusta. Bukan semua pendusta itu orang politik, tapi boleh kata semua orang politik itu pendusta.